masyarakat Sabah ni sejak dulu lagi lah kan. Mereka boleh dikatakan politically mature lah. Matang dari segi politiknya. Mereka selalu memperjuangkan Sabah for Sabahan. Sama juga Sarawak for Sarawakian. Mereka tidak gemar parti-parti daripada Semenanjung masuk campur tangan dalam isu Sabah. DAP pernah menang di, saya ingat, 8 kerusi sebelum ni di Sabah. Kursi bandar lah. Kursi bandar lah. Tapi sekarang apabila DAP berada di kerajaan persekutuan, mereka lihat DAP adalah sebahagian daripada kerajaan Datuk Anwar, pimpinan Datuk Anwar yang memberikan janji reformasi, perubahan dan sebagainya tak berlaku. Dan mereka nampak bahawa Datuk Seri Anwar mempunyai agenda lain untuk menguatkan kubu beliau di Sabah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton dan pendengar The Tiger Show Podcast. Begitu juga kepada penonton Astro Awani. Hari ini kita kembali ke episod 47 bersama tetamu khas Weda Murty Penusami, iaitu bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, bekas Timbalan Menteri dan juga pemimpin Hindraf. Apa khabar, Saudara Weda? Khabar baik. Sekarang you ada parti politik juga kan? Ya. Apa nama parti baru? Parti Kemajuan Malaysia atau MAP dalam bahasa Inggerisnya, Malaysian Advancement Party. Sekarang dalam proses pendaftaran lah? Tak, sudah didaftarkan. Sudah didaftarkan? Ya. Okey. Menarik. Jadi kita mulakan dengan bagaimanakah pandangan saudara tentang Malaysia selepas 3 tahun dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani secara umumnya? Kalau kita lihat Malaysia sebelum Datuk Anwar, semasa beliau berada di pihak pembangkang, dia punya build up sangat tinggi lah kan. Dia bagi berbagai kepercayaan kepada rakyat, bagi hope, harapan. Kata apabila dia ambil alih akan berlakunya reformasi, akan berlakunya perubahan, rakyat akan hidup senang, berbagai perubahan yang akan dibawa. Tapi dalam masa 3 tahun, kita lihat ni, sangat mengecewakan lah kan. Kalau kita tengok dari segi reformasi, apa reformasi yang dia buat? Sebenarnya sejak dulu lagi saya tertanya-tanya. Datuk Anwar melaungkan reformasi sejak daripada tahun 98 lagi. Saya kerap tanya, apa reformasi yang dia buat ni? Yang dia nak buat ni kan. Tapi sejak ambil alih sebagai Perdana Menteri, reformasi apa yang dia buat, kita pun tak tahu. Tak nampak lagi tak nampak. Apa yang dia kata dulu, yang saya tahulah, dia kata dia akan bawa perubahan dari segi badan kehakiman, tidak akan di mana tak ada penglibatan badan eksekutif dalam badan penghakiman, semua kementerian akan lebih telus kan. Tapi sejak dia datang, pertama sekali kita lihatlah kan, macam hari ini pun keluar di Parlimen, soalan ditanya kepada Menteri Undang-Undang sama ada tenure Ketua Hakim. SPRM. Pengarah SPRM. Sama ada akan dilanjutkan atau tidak. Dia kata tak boleh jawab sebab ini ada isu lah. Dia kata tak boleh jawab. Yang kita tahu, sebelum Datuk Anwar jadi Perdana Menteri, banyak tuduhan yang dilemparkan terhadap Tan Sri Azam Baki. Tan Sri Azam Baki. Tapi bila dia masuk jadi Perdana Menteri, dia extend pula jawatan Tan Sri Azam Baki. Dan extend 3 kali. Saya rasa nak masuk kali keempat sekarang ni. Seolah-olah di SPRM tak ada pegawai lain yang kan. Sepatutnya kalau dah pencen lah. Bagilah peluang orang lain kan. Sebab kan umur pencen pun dah ditingkatkan ke 60. Ada ramai lagi pegawai-pegawai atasan yang sedang menunggu giliran. Takkan mereka tak berwibawa kan. Jadi itu satu. Tan Sri Azam pun terlibat juga dalam, dia ada kontroversi dia sendirilah kan. Itu tak apa. Tapi yang dia kata dia akan bawa perubahan. Datuk Anwar kata dia akan bawa perubahan dari segi semua ni lah. Tak ada. Dari segi Parlimen pun tak ada. Kita tengok tak ada banyak perubahan di Parlimen. Kalau nak kata dari segi badan perundangan, lagi teruk pula jadi. Kan?
yang ada isu melibatkan secara terus, ada bukti yang terang menyatakan bahawa bekas Peguam Negara Tan Sri Teriudin terlibat dalam isu masuk campur dalam hal kehakiman ni. Secara jelas ada bukti, tapi tribunal sampai sekarang masih belum ditubuhkan untuk menyiasat betul ke tidak. Dan memandangkan Datuk Seri Anwar sendiri terlibat dalam kes Yusof Router. Jadi banyak, saya pun terlibatlah bersama dengan saudara Rafiq dalam mempersoalkan sama ada Datuk Seri Anwar layak untuk memberi nama-nama hakim baru kepada yang di-Pertuan Agong untuk diluluskanlah kan hakim baru. Bila dia sendiri terlibat dalam kes yang amat serius, bagaimana boleh dia yang melantik hakim-hakim, terutamanya hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan hakim Mahkamah Persekutuan. Dan yang paling kontroversialnya beberapa bulan yang lalu bila dia lantik hakim Mahkamah Persekutuan yang baru, di mana hakim yang dilantik dikatakan melompat 30 tempat seniority. 30 hakim lain yang lebih senior daripada dia melompat terus jadi. Jadi itu nampak dengan jelas bahawa Datuk Seri Anwar ni bukan mempraktikkan apa yang dia promise dululah kan. Ramai yang senior di Mahkamah Persekutuan yang ada menunggu giliran, yang telah menulis banyak penghakiman, yang telah banyak menyumbang kepada sistem kehakiman negara kita, semuanya diketepikan, tiba-tiba seorang naik. Jadi itu dipersoalkan oleh rakyat. Sama ada Datuk Seri Anwar mempunyai apa-apa agenda. Tapi masa dia dulu di sebelah pembangkang, dia kata badan kehakiman ni mesti bebas, mesti telus, pelantikan mesti telus dan sebagainya. Sekarang bila dia jadi Perdana Menteri, sama juga berlaku. Jadi di pihak rakyat amat kecewa lah kan, apa yang dia laungkan sebelum ni tak dipraktikkan. Mungkin ramai yang tak tahu saudara Weda berasal daripada Kelantan. Dan beliau juga adalah seorang peguam. Jadi dia agak well versed lah tentang isu-isu kehakiman dan sebagainya. Okey, saudara Weda, saya nak tanya tentang keadaan masyarakat India di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar. Sebab Datuk Seri Anwar sebelum ni seringkali menggambarkan diri dia sebagai hero masyarakat India lah. Silvaji, The Boss dan sebagainya. Apa pandangan saudara? Nasib Itu masyarakat India. nampaknya lah kan, nampak jelas lah di kalangan masyarakat India, mula-mula mereka marah dengan Datuk Anwar. Kemudian sekarang masyarakat India pun dah give up lah. Sampai tahap give up kan? Dah give up dengan Datuk Seri Anwar. Oh. Macam ni, macam saudara katakan tadi, dia buat macam Shivaji the Boss, kan, MGR. Dia banyak buat tarian menari di medan, di pentas-pentas kempen, ceramah dan sebagainya, berlagak seperti MGR. Ni MGR ni sebenarnya dia seorang pelakon. Tapi walaupun dia pelakon, bila dia jadi ahli politik, dia banyak menyumbang kepada masyarakat. Dia banyak bantu masyarakat miskin di India, di Tamil Nadu ya. Jadi sampai sekarang walaupun dia dah meninggal dunia lama dah, saya ingat dah lebih 20 tahun. Tapi dia masih diingati, masih satu legenda di Tamil Nadu ni. Jadi Datuk Anwar mengambil nama MGR ni, dia pakai cermin hitam, pakai topi lah, berjoget macam MGR, bagi tujuan untuk mendapat sokongan kaum India. Nah, jadi orang India pun bila masyarakat India dia boleh reflect baliklah dengan MGR. Jadi mereka pun adalah kepercayaan kalau Datuk Anwar jadi Perdana Menteri, selesailah isu kita kan. Tapi sejak dia jadi Perdana Menteri, sama atau keadaan jadi lebih teruk. Dia jadi Perdana Menteri tahun 22. Tapi Kerajaan Pakatan Harapan pertama yang diambil alih ialah pada tahun 2018. Pada masa tersebut, Tun Perdana Menteri, Tun pun menang. Yang menang kali pertama lah. Ya. Di bawah kepimpinan Tun, dia melantik saya sebagai seorang menteri. Dan Tun juga beri saya mandat untuk mengendalikan isu-isu yang melibatkan masyarakat India. Jadi bila saya jadi menteri, mitra tu di bawah saya lah. Jadi saya revamp balik. Semua rewind balik, buat secara teratur semua program
kan mitra ni bertujuan untuk meningkatkan tahap sosioekonomi masyarakat India. Masyarakat India, ya. Okey, dengan bajet yang diberikan. Jadi bila kita katakan kita nak pertingkatkan tahap sosioekonomi masyarakat India, mesti ada satu rancangan, mesti ada satu plan, mesti ada program-program yang betul-betul membawa kepada kemajuan masyarakat India. Jadi masa saya berada di sana 18 bulan, walaupun kerajaan 22 bulan, saya masuk lambat. Betul lambat sikit. 18 bulan. 18 bulan tu saya revamp balik semua, saya buat semua program-program yang betul-betul yang akan memberi manfaat kepada masyarakat. Program-program yang ataupun kursus-kursus yang mengambil masa, mungkin setahun ke 2 tahun, yang akan memberikan satu sertifikat atau diploma atau tauliah kepada peserta supaya bila mereka akan dapat mencari pekerjaan yang memberikan satu pendapatan yang agak lumayan, ya. Jadi saya pilihlah secara teliti, saya pilih program-program yang akan memberikan mereka pendapatan macam saya katakan tadi, dan juga program-program untuk meningkatkan skills mereka, ya, tahap kemahiran mereka. Jadi program-program ini bukan 3 bulan ke 6 bulan, program 1 tahun, 2 tahun, mengambil masa lah. Ambil masa. Jadi kalau kita nak tingkatkan tahap sosioekonomi masyarakat India, mesti ambil masa. Ya. Tapi apabila malangnya kerajaan tukar, lepas kerajaan baru mengambil alih, semua program telah diberhentikan. Diberhentikan terus. Kita ada satu website. Dalam website tu kita letak semua penerima, apa program yang dibuat, siapa yang in charge, semua secara telus. Tapi semuanya telah dikeluarkan. Sekarang masyarakat India tak tahu apa program untuk tahap meningkatkan tahap sosioekonomi masyarakat India, tak tahu. Sekarang nampaknya mereka lebih berminat untuk membelanjakan wang secara tinggi bagi mungkin 6 syarikat ke 9 syarikat. Bagi 100 juta, okey, you buat program. Tapi kita tahulah apa berlaku. Bila kita buat program besar-besar macam tu, tanpa ada satu pilot study, tak ada pilot project, kan? Bagi saja kita tahulah keterisannya macam mana hilang, kan? Mungkin 50% ke 40% saja yang sampai kepada penerima, yang lain-lainnya kita tahulah apa jadi. Jadi kerajaan Madani sekarang lebih berminat untuk menghabiskan dan membelanjakan wang 100 juta tanpa penilaian terhadap program yang dibuat, tanpa mengambil kira bahawa adakah program-program tersebut akan betul-betul meningkatkan tahap sosioekonomi masyarakat India. Okey, Saudara Weta. Dalam Kabinet Kerajaan Madani, selepas visi Wakumar daripada DAP digugurkan, sekarang ini tidak ada wakil masyarakat India dalam Kabinet. Yang ada adalah Timbalan Menteri. Timbalan Menteri bukan anggota Kabinet, kan? Betul. Apa pandangan saudara tentang ni? Ya, sebenarnya kalau kita lihat daripada dulu lagi, setiap kali kabinet dibentuk sejak merdeka, masa mula-mula terdapat 2 menteri kabinet. Kemudian masa Tun 4 menteri kabinet India. Tapi masa sekarang kerajaan Madani, mula-mula 1, kemudian sekarang langsung tak ada. Bila langsung tidak dilantik, masyarakat India mula-mula buat rayuan kepada Datuk Anwar supaya melantik seorang India. Dia diam saja, dia tak peduli. Kemudian lama-kelamaan masyarakat India tahulah bahawa dia sebenarnya tidak berminat untuk melantik apa-apa, sesiapa pun daripada kalangan masyarakat India untuk mewakili kaum India. Jadi kita tahulah. Jadi tujuan dia yang selama ni Datuk Anwar melaung-laungkan, kata dia akan bantu semua kaum lah, apalah. Semuanya ini semua cerita sajalah, masyarakat India pun dah tahu. Sebab tu saya kata tadi, dulu mereka kecewa, sekarang tak kecewa lagi lah. Sekarang dia dah give up dah. Cuma tunggu pilihan raya sajalah. Sedangkan kalau bagi pendengar dan penonton yang tak tahu sejarah, di antara sebab permulaan yang kerajaan Pakatan Harapan atau dulu dikenali sebagai Pakatan Rakyat berjaya memerintah negeri Selangor ni adalah disebabkan swing daripada undi masyarakat India yang adalah inisiatif saudara Weta dengan adik you ke? Abang. Dengan abangnya dululah, pergerakan Hindrah berdemonstrasi tahun 2007 dan sebagainya. Okey, saudara Weta, kita berehat sebentar. Selepas ini kita kembali, kita nak tanya tentang payung besar.
Kita kembali ke episod 47 The Tiger Show Podcast bersama saudara Weda. Okey, tadi sebelum break kita ada sikit introduction tentang bagaimana swing undi masyarakat India pada pilihan raya tahun 2008. Kalau saudara boleh cerita sikit, macam mana boleh berlaku pada ketika Sebenarnya itu? masyarakat India sejak dulu lagi memang menyokong Barisan Nasional. Masa tahun sebelum 2008 tu, masa tu pemimpin India yang ulung lah, Tun Datuk Samimelu. Tun Samelu. Jadi Tun Samelu pun dulu dengan bangga memberitahu bahawa undi masyarakat India ni fixed deposit 90% memang ada dekat barisan, BN. tak payah apalah kan. Tapi sejak perjuangan Indraf, saya sebenarnya tak berniat pun untuk menubuhkan Indraf, tapi masa tu ada isu-isu yang melibatkan kaum India yang kita bawa kepada pimpinan kita, tak didengar, kemudian saya mulakanlah pergerakan Indraf ni. Ya, itu cuma satu badan NGO saja. Jadi You kita start dengan Abang Yu Utaya lah. ya. Abang saya telah pun mulakan sebab dia terlibat dalam kes-kes yang melibatkan masyarakat India yang mati ditembak polis Dia dan peguam mati dalam juga lokap. lah. Dulu Ya. top isu-isu masyarakat India mati dalam lokap. Dan betul. juga dia yang ditembak matilah. Ha. Jadi kemudiannya isu-isu yang melibatkan isu ekonomi, isu pendidikan, isu kuil dan sebagainya saya ambil di bawah Indraf. Dan apabila saya menghantar banyak-banyak memorandum kepada Pak Lah masa tu, tak dijawab, maka satu demonstrasi secara besar-besaran telah dianjurkan oleh saya bersama abang saya lah. Jadi masa tu saya bersama abang saya pergi serata tempat, kawasan estate, kawasan luar bandar dan sebagainya, jumpa dengan masyarakat India, explain dekat dia ini hak kita dan sebagainya, yang kita mesti menentang kerajaan lah. Jadi kita menentang kerajaan secara besar-besaran, kita pun tak sangka masyarakat India akan support. Masa tu tak ada smartphone pun tak ada, Betul. cuma WhatsApp pun tak ada, cuma guna SMS saja. Jadi pada tahun 2007, 25 hari bulan November tahun 2007, bila kita organize tu, tengok tiba-tiba lebih 100,000 orang datang. Ya. Yang datang di KL saja saya ingat di antara 30 hingga 50,000 di KL saja. Yang sangkut di luar, di kawasan kampung baru dan sebagainya, Maksudnya ramai lagi. ada blok kan? Ya. Ada blok. 3 hari sebelum tu sudah diblok. So KL sudah ditutup 3 hari sebelum Tapi tu. berjaya juga 50,000. 100,000. 100,000 Masuk di KL saja ada dalam lebih kurang 50,000. 50,000. Di Brickfield, di Sentul dan sebagainya itu tak masuk. Jadi bila benda tu berlaku, jadi masyarakat India rasa macam seolah-olah mereka telah berjaya mengemukakan bantahan mereka terhadap kerajaan. Jadi kalau kerajaan dia masa tu takkan ada pun. Kalau andai katalah kerajaan Pak Lah masa tu, nak cakap pasal Pak Lah, saya kena berterus terang lah. Pada pendapat saya, Pak Lah tu memang baik orangnya. Betul. Tapi saya rasa yang menasihati dia, Pak Lah tu beri nasihat salah lah. Malangnya, lepas pada perhimpunan tersebut, kurang daripada 2 minggu saya ingat, pegawai-pegawai yang terlibat, termasuk abang saya, ditangkap di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. ISA, betul. Saya ingat. Ya, masa mereka ditangkap, saya berada di luar negeri. Masa tu saya berada di England. Mereka ditangkap di sini. Kemudian yang paling teruknya, mereka dituduh, saya bersama mereka dituduh terlibat dalam kegiatan LTT, terlibat dalam pertubuhan di Sri Lanka. LTTE. LTTE, ya. Kami dituduh. Jadi itu yang menimbulkan kemarahan masyarakat India dan juga saya pun di UK, saya pun marah juga. Ni macam mana? Ni kita memperjuangkan isu-isu asas, isu perumahan, isu pendidikan dan sebagainya. Ni macam mana kata kita LTTE ni? LTTE pula kan? Takkanlah teroris datang buat rayuan dekat parlimen dan sebagainya. Sebelum demonstrasi, kita buat banyak rayuan. Banyak lebih 200 memorandum rayuan yang kita hantar kepada Pak Lah masa tu. Jadi 3 bulan lepas tu, lepas mereka ditangkap di bawah ISA, 3 bulan lepas tu, pilihan raya. Ada yang bertanding dalam ISA kan? Ya, ada yang seorang. menang kan? Manoharan menang. DAP kan macam ni? Ya, dia daripada DAP. Dia memang ahli DAP dah. Tapi dia cuma datang menyokong dalam ceramah kita, dia bagi ucapan saja. Pun dia kena ISA. Pun kena ISA juga. Seorang lagi peguam pun kena juga ISA. Dan bila 3 bulan lepas tu, bila pilihan raya berlaku, saya pula, pasport saya pula dibatalkan oleh kerajaan Malaysia. Dibatalkan? Dibatalkan.
Saya orang pertama, pasport saya kena batal. Saya ingat saya orang pertama lah. Dan juga saya rasa saya orang pertama yang minta suaka di UK. Minta Okey. suaka terpaksa lah bila pasport Kalau pasport dah dibatalkan. tak ada? Saya tak boleh tinggal di UK secara haram kan. Jadi terpaksa lah kan. So, saya pun diberikan suaka oleh kerajaan British. Dalam history saya ingat saya orang pertama lah diberikan suaka di United Kingdom. Kemudian saya ada buat satu video yang menyeru orang India tunjukkan mereka protes, jangan undi Barisan Nasional. Jadi apa berlaku? 90% daripada masyarakat India menentang kerajaan Barisan Nasional, beri undi kepada semua. Masa tu tak ada pakatan lagi. Masa dia orang masuk. Belum ada Pakatan Rakyat ya. Masa 2018, pilihan raya 2018. 2008. 2008 tak ada. Pakatan Rakyat tak ada lagi. Cuma DAP, PKR dan PAS. Bila saya buat video kata sokonglah semua parti-parti pembangkang. Kemudian penyokong-penyokong saya telefon saya di England tanya, PAS ni macam mana pula? Kan? Parti Islam. Saya kata tak apa. Parti Islam pun kempen sekali. Itu yang menang. Itu yang PAS pun menang banyak kerusi. Contohnya lah di Kota Raja dan sebagainya, Kuala Selangor. Ini semua tak boleh menang. Tak boleh menang sebab significant Indian votes. Jadi dia menang. Jadi bila menang tu pertama kali Pulau Pinang dia ambil alih, Selangor dia ambil alih, Perak dia ambil alih. Kedah juga turut dia ambil alih. Dan Kelantan dipertahankan. Terengganu pun dipertahankan. Masa tu Terengganu tak ada. Belum lagi? Belum. Terengganu sebelum tu election. Okey. Tapi dia jatuh 2004, 2008 tak dapat. Tak dapat. Okey. Jadi 5 negeri lah. Jadi itu yang berlaku. Dan 2/3 Barisan Nasional pertama kali hilang. Jadi itu adalah gelombang masyarakat India. Yang besar. Jadi lepas benda tu berlaku, kita kena faham Datuk Anwar ni. Lepas gelombang tu berlaku, tiba-tiba dia orang menang besar, tiba-tiba Datuk Anwar realise bahawa masyarakat India boleh tentukan di banyak kerusi, lebih kurang 60 kerusi parlimen. Datuk Anwar realise bahawa masyarakat India boleh tentukan kemenangan di lebih kurang 60 kerusi parlimen. Kalau masyarakat India mengundi secara bulk, secara solid lah. Bila dia lihat dia dah menang besar macam tu, so apa yang dia buat? Penyokong-penyokong Indra ni dia ambil dalam PKR, ada setengah DAP pun ambil, bagi mereka jawatan, contohnya jawatan ketua kampung, ketua komuniti, bagi dia allowance dan dia ambil kita punya orang. Tak apa. Kita pun bukan politik sangat. Okey. Jadi sejak pada itulah, kalau kita tengok dia punya style lepas 2008 baru dia start joget macam MGR. Jadi dia beri kepercayaan kepada masyarakat India untuk meneruskan dengan sokongan mereka supaya bila dia jadi PM dia akan bantu. Jadi sekarang dah jadi PM, tak ada apa. Tidak kelihatan. Okey, saudara waiter. Baru-baru ni Tun Dr. Mahathir Mohamad menubuhkan satu yang dipanggil konsep payung besar bagi menyatukan parti politik dan pertubuhan Melayu lah. Saudara dilihat macam menyokong juga. Mengapa? Kita kena faham, bukan kita lah, bagi saya lah, saya faham mengapa Tun menubuhkan payung besar Melayu. Tun orang Melayu. Tun memperjuangkan hak Melayu. Tun menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun, kemudian 22 bulan lagi. Dan Tun juga hidup di zaman sebelum kemerdekaan, di zaman Malayan Union. Jadi Tun, hari ini pun saya melihat beliau pergi Balai Polis Putrajaya buat laporan polis. Beliau dengan jelas menyatakan bahawa kemerdekaan ini dimenangi disebabkan oleh perpaduan masyarakat Melayu yang menentang Malayan Union tahun 46. Dan apabila mereka menentang kerajaan British, 10 tahun kemudian, 57, lebih kurang 12 tahun kemudian, Malaysia mendapat kemerdekaan. Jadi Tun punya history ni ialah daripada masyarakat Melayu. Sekarang, kita kena faham setup kita punya sistem politik di negara kita. Di negara kita, jelas. Masyarakat Melayu diwakil secara tradisinya oleh UMNO, sebahagian daripada PAS kemudian. Kemudian UMNO berpecah bila Datuk Anwar dipecat. Jadi PKR. Tapi PKR tak dapat banyak undi Melayu tak dapat pun. Kemudian bersatu pula pecah. Kan? Jadi kemudian daripada bersatu pejuang pula pecah. Jadi Tun sebagai seorang negarawan yang telah lama berkhidmat untuk negara,
Mungkin Tun rasa bahawa sudah tiba masanya masyarakat Melayu meninggalkan dia punya apa-apa salah faham supaya Bersatu masyarakat balik. Melayu bersatu demi kepentingan negara. Itu tak salah. Hmm. Bagi saya yang memperjuangkan hak masyarakat India, sebagai seorang India, saya mesti nak memperjuangkan hak masyarakat India. Betul. Sama juga Tun pun. Tun sejak macam saya katakan, dia sejak zaman dulu Sejak lagi. dulu lah. Sebelum merdeka lagi dia sudah pun memperjuangkan nasib masyarakat Melayu. Jadi masyarakat India memperjuangkan hak masyarakat India. Masyarakat Cina pula memperjuangkan hak mereka. Masyarakat Sabah hak mereka. Masyarakat Sarawak hak mereka. Itulah sistem di negara kita. Kalau yang lainnya cuma PKR yang menyatakan kita ni multiracial, kita akan bawa semua kita akan berkhidmat untuk semua kaum, itu belum di segi negara kita ni belum diterima sepenuhnya. Jadi apa yang Dato' Onam menyatakan dulu masa dia kempen dulu, we are multiracial, sebenarnya tak betul pun. Sejak dia jadi Perdana Menteri pun dia memperjuangkan hak Melayu sekarang kan. Sebab dia tahu bahawa sebagai Perdana Menteri, kalau dia nak menang pilihan raya ke-16 nanti, dia memerlukan sokongan kaum Melayu sebab dia tahu pilihan raya baru-baru ini dia menang bukan dengan sokongan kaum Melayu. Dia menang dengan sokongan terutamanya kaum Cina dan kaum India. Betul. Jadi apa yang jelas, tak salah lah kalau sesiapa ingin menubuhkan payung besar Melayu untuk memperjuangkan hak dan nasib masyarakat Melayu, itu tak salah. Sama juga masyarakat India, kita pun sedang cuba menyatukan jugalah parti-parti India supaya kita bersatu sebab isu kita sama, satu saja. Kan isu kita, isu yang kita bawakan semua lebih kurang sama saja. Jadi tak salah. Okey, Saudara Waiter. Ramai juga di kalangan pemimpin bukan Melayu, intelektual bukan Melayu yang menganggap Dr. Mahathir ni seorang yang resis dan ultra Melayu. Tapi saudara yang dikenali sebagai pemimpin Hindraf, yang pernah dibatalkan pasport, mempercayai Tun. Kenapa? Apa pandangannya? Adakah dia tak resis ataupun tak ultra Melayu? Seperti yang didakwa banyak pihak juga lah sebenarnya. Saya pun diberikan satu chop juga kan. Chop, Saya pun di label sebagai anti Melayu dan anti Islam. Tapi kalau orang memahami saya secara betul, dalam konteks yang betul, mereka faham bahawa saya sebenarnya bukan anti Melayu dan anti Islam. Sama juga Tun. Bagi pihak masyarakat India atau Cina, mereka juga merasakan begitu. Tapi saya ada pengalaman bekerja dengan Tun sebelum pilihan raya tahun 2018. Okey. Saya berkempen masa bila Tun jadi pengerusi Pakatan Harapan masa tu, saya dibawa berjumpa dengan Tun. Saya pun macam orang lain jugalah, macam orang India lain juga. Saya pun ada juga tanggapan salah. Tun pun masa tu tengok saya pun tanggapan salah juga. Tapi kita duduk bincang lah. Kita duduk bincang. Kemudian lepas bincang tu kita realise bahawa kita boleh bekerjasama. Jadi saya pun berkempen lah untuk Pakatan Harapan di bawah kepimpinan Tun masa tu. Jadi lepas pada tu, malangnya tahun 2018 saya tidak dapat bertanding lah. Tun tak dapat kerusi untuk bertanding. Tun cubalah, dia kata dia banyak kali Tun dah bawa dalam mesyuarat Pakatan Harapan, cuma parti PKR dan DAP tidak beri laluan, tidak mahu memberi laluan kepada saya. Kerana mereka menyatakan saya ini badan NGO saja, tak perlulah. Jadi Tun pun kata tak apalah, you telah banyak buat, sambung sajalah. Tengok nanti, kalau kita menang nanti, kita tengok macam mana saya boleh membantu masyarakat India dan juga beri jawatan pada you lah. So saya teruskan berkempen. Saya pernah buat liputan masa di Langkawi. Ya. Saya nampak saudara ada. Kalau kita tengok di Langkawi, masa kempen tu ramai kan, ada saya buat 2 ceramah bersama tu sebelum pilihan raya kan. Sebelum pilihan raya. Penuh tak? Penuh. Tak ada lihat kan? Penuh kan? Tempat tu penuh. Itu saya terkejut masa tu. Macam mana Waiter Murti ada kat sini? Dah. Indra. Mahathir ni ultra Melayu. Dia ada situ, dia tolong kempen. Itu fenomena tu yang kita kena faham sebenarnya. Itu yang saya terkejut tau. Dia macam ni, bagi masyarakat India, dia tidak mempercayai MIC atau PKR, walaupun Tun pengerusi Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan ada pemimpin India, dalam DAP ada pemimpin India, tapi orang India tak akan percaya. Tapi orang India mempercayai Hindraf sebab Hindraf adalah suatu badan yang
ada bukti, ada track record yang memperjuangkan nasib masyarakat India Malang ni, dan dalam memperjuangkan isu masyarakat India ni, kita berani masuk penjara. Kita berani lawan kerajaan. Itu yang masyarakat India lihat. Bukannya yang play safe, yang itu orang tak lihat. Jadi walaupun saya pada masa tersebut tak kenal sesiapa pun di Langkawi. Apabila saya dengar Tun bertanding di Langkawi, ada sejumlah tertentu kaum pengundi India, saya hantar wakil saya, kata pergi jumpa kaum India sana, kata saya akan datang. Saya buat satu ceramah nak jemput Tun. Suruh dia orang datang. Dia orang datang. Saya panggil dia orang datang. Sampai sekarang, mana-mana saya pergi pun, Masih ada kalau keputusan contohlah, you ambil mana-mana kawasan, Kuala Selangor ke Kota Raja ke Sungai Petani ke, kan, you bagi tahu saya mana you nak, saya akan pergi. Saya hantar wakil saya kata saya akan datang, orang India akan datang, sebab mereka tahu bahawa saya mempunyai rekod memperjuangkan hak mereka. Jadi itu yang senang lah kita masa tu. Okay, saudara, Jadi untuk menjawab soalan saudara tadi, jadi apabila itu Tun menjadi Perdana Menteri, beliau memberikan saya satu peluang untuk berkhidmat sebagai menteri dengan melantik saya sebagai senator. Jadi saya lihat masa tu Tun bagi saya free hand. Buatlah apa yang perlu untuk kaum you. Tak ada apa-apa gangguan. Saya ada free. Masa saya jadi menteri, saya tak ada isu. Saya buat kerja saya bagi membantu masyarakat India. Cuma yang ada kacaunya daripada PKR dengan DAP sajalah. Tapi Tun bagi saya free hand. Dia Itu saya, sebab itu saya boleh menyatakan kepada semua rakan-rakan saya bahawa tanggapan Tun ini adalah seorang resis ini tak betul. Tak betul. Okay, berkait dengan ni, pasal you dah cerita pengalaman kerja dengan Tun dalam kabinet tu. Okay, Tun juga sebelum ni sering kali dikatakan sebagai seorang diktator dan mengamalkan kepimpinan kuku besi. Macam mana pengalaman dalam 18 bulan dalam kabinet tu? Dalam masa kabinet, masa saya berada di sana, saya lihat terdapat banyak juga situasi yang timbul di mana terdapat bila tak ada persefahaman. Ya? Jadi kalau ada argument tentang apa-apa isu, Tun akan biarkan semua bercakap. Semua ahli-ahli jemaah menteri diberikan peluang untuk menyatakan apa pendapat mereka. Tak ada apa-apa yang masa tu saya rehat, tak ada apa-apa yang Tun kata tak boleh, ini my way atau highway, tak ada. Tak ada langsung, tak ada. Cuma kalau suatu persefahaman tidak dapat diperolehi, Tun akan tunda keputusan ni, kita bincang balik sampai selesai ya. Sampai selesai. Itu cara dia. Jadi nak katakan Tun seorang diktator tidak benar lah. Itu pengalaman saya lah 18 secara bulan peribadi, kan? Sebagai Menteri Kabinet. Ya. Okay, kita berehat sebentar, saudara waiter. Lepas ni kita sambung. Saya nak tanya you tentang keputusan PRN Sabah yang ke-17 baru-baru ni. Kita kembali ke episod 47 The Tiger Show Podcast. Saudara waiter, saya nak tanya sikit tentang keputusan PRN Sabah ke-17 baru-baru ni. Yang terdapat satu kejutan lah, di mana DAP kehilangan semua kerusi DUN yang disandang mereka dan kalah di semua yang ditandingi. Pada pandangan saudara, mengapa ini terjadi? Pada pandangan saya rasa masyarakat di Sabah menolak DAP dan juga PKR lah. PKR pun menang satu seat juga kan. Menolak parti-parti Semenanjung. Masyarakat Sabah ni sejak dulu lagi lah kan. Mereka boleh dikatakan politically mature lah. Matang dari segi politiknya. Mereka selalu memperjuangkan Sabah for Sabahan. Sama juga Sarawak for Sarawakian. Mereka tidak gemar parti-parti daripada Semenanjung masuk campur tangan dalam isu Sabah. DAP pernah menang saya ingat 8 kerusi sebelum ni di Sabah. Kursi bandar lah. Tapi sekarang apabila DAP berada di kerajaan persekutuan, mereka lihat DAP adalah sebahagian daripada kerajaan pimpinan Datuk Anwar yang memberikan janji reformasi, perubahan dan sebagainya, tak berlaku. Dan mereka nampak bahawa Datuk Seri Anwar mempunyai agenda lain untuk menguatkan kubu beliau di Sabah. Jadi mereka mungkin telah mengambil keputusan bahawa
cara yang paling elok adalah untuk menolak parti daripada Semenanjung secara total dan menyokong parti tempatan, iaitu Parti Sabah lah. Sebab itu kita lihat Barisan boleh menang banyak kerusi dan juga Pakatan pun, walaupun di peringkat persekutuan mereka memegang tampuk kerajaan, di peringkat negeri mereka tidak boleh menang. Jadi itu menunjukkan kematangan politik mereka lah. Mereka faham politik ni. Oh, Sabah faham lah. Ya. Yeah. Okay, macam tadi kita bincang tentang tahun 2008 yang mana swing masyarakat India memenangkan Pakatan Rakyat pada ketika itu di banyak negeri lah, Selangor, Pulau Pinang, Perak, Kedah dan mempertahankan Kelantan. Pada PRU 16 akan datang, adakah saudara rasa masyarakat India ni akan setia bersama Pakatan Harapan atau akan melakukan satu perubahan yang ala-ala 2008? Masyarakat India tidak lagi setia dengan Pakatan Harapan. Ya, sebagaimana saya katakan, mereka sudah give up lah, sudah putus asa dengan Datuk Anwar. Tapi itu tidak bererti secara automatik undi masyarakat India akan sampai kepada Pembangkang. Okay. Sama juga masyarakat Cina pun ramai yang tidak puas hati dengan kerajaan pimpin. Masyarakat Cina pun turut rasa tertipu juga. Jadi sama juga masyarakat Cina pun tidak, itu bukan bermakna mereka akan terus memberikan undi kepada pembangkang. Pembangkang. Tapi ada perbezaan di antara masyarakat Cina di Sabah dan Semenanjung. Bagi masyarakat Cina di Semenanjung, mereka tetap akan menyokong calon-calon DAP. Okay. Itu saya punya assessment. Mereka, ya. Sebab bagi masyarakat Cina, di mana 42 kerusi yang ditandingi oleh DAP itu mereka akan tetap berikan. Tapi kalau kerusi-kerusi yang dimenangi oleh PKR di tempat lain, contohnya lah kita ambil kerusi Tambun sendirilah. Kita ambil Tambun. Perdana Menteri hari itu dia dapat 90% daripada undi Cina dia dapat hari itu. Sama juga 88% daripada undi kaum India dia dapat hari itu. Tapi dalam PRU 16 90% tak akan dapat. Sama juga orang India tak akan undi dia. Ya, jadi bererti bukannya secara automatik undi itu akan diberikan kepada pembangkang. Tak semestinya. Yang nak protes tu akan berilah pada pembangkang. Tapi ramai orang Cina dan India tidak akan keluar mengundi. Kerana mereka rasa mereka sudah give up, tak ada point nak undi pun. Jadi saya kerap nyatakanlah pada rakan-rakan saya dari pihak pembangkang, kepada rakan saya di PAS dan juga parti lain, caranya ialah untuk parti pembangkang ni bagi pihak India, bagi pihak masyarakat India saya boleh bercakap lah. Bukannya dengan bergantung kepada sistem lama. Contohnya sekarang ada ura-ura MIC akan keluar daripada barisan masuk pembangkang. Ya. Jadi MIC keluar pun sebab MIC tidak menang kerusi pun di Barisan Nasional. Barisan Nasional pun tak endah MIC keluar. Nak keluar kan? Nak keluar pun keluarlah. Sebab apa? Mereka tidak dapat membawa undi masyarakat India kepada Barisan Nasional sejak perjuangan Indra hari itu. Betul. Sampai sekarang dia tak pernah. Tak balik undi. Undi kaum India tak balik kepada MIC. Jadi di PKR pun walaupun ada pemimpin, walaupun ada ahli-ahli parlimen, tapi tak semestinya orang India menyokong mereka kerana mereka tidak ada rekod, walaupun sekarang mereka di pihak kerajaan yang memerintah, tak ada rekod mereka membuat apa-apa untuk masyarakat India. Tak ada rekod. Jadi satu-satunya parti yang mempunyai rekod yang membantu perjuangan masyarakat India miskin di negara kita adalah parti saya yang asalnya daripada Hindra. Daripada Hindra. Okay. Ya, dan kita ada penyokong di serata negara, beribu-ribu penyokong yang sanggup turun padang. Macam 2008 hari itu, mereka sanggup turun padang untuk berkempen bagi pihak pembangkang, parti-parti pembangkang, tak kira sama ada calon tersebut calon PAS atau Bersatu atau Pejuang atau parti lain dalam parti-parti gabungan pihak pembangkang ni, mereka tak akan ada masalah untuk menyokong parti-parti ini sekiranya parti saya MAP juga diambil sebagai satu rakan kongsi. Kalau bukannya dalam rakan coalition tu,
sebagai satu rakan kongsi sebagaimana Doctoral Tun pad. hari itu. Ha. Tun hari itu mengambil saya sebagai rakan kongsi strategik di Pakatan Harapan 2018. Jadi kalau Perikatan Nasional mengambil saya sebagai rakan kongsi, rakan strategik, maka saya boleh mengarahkan ribuan penyokong saya untuk turun berkempen untuk Perikatan Nasional. Perikatan Nasional, termasuk PAS sekali. PAS. Okey, macam ini alternatif untuk masyarakat India lah. Kalau untuk masyarakat Cina, kalau katalah MCA juga menyertai gabungan baru ni, adakah pengundi Cina akan swing ataupun mereka tetap setia dengan DAP? Saya rasa sebagaimana saya katakan, kalau calon di kerusi tersebut adalah calon DAP, mereka tetap akan memberikan undi kepada DAP. Tapi kalau calonnya calon PKR atau calon parti lain, lah. sama ada mereka bagi undi protes kepada Perikatan atau mereka tidak keluar undi. Nah, risikonya kalau tak keluar undi, risikonya tinggi. Sebab apa? Kalau seseorang itu tak keluar undi, bererti hilang satu undi kepada Perikatan. Tapi kalau ada apa-apa persefahaman, maka kalau yang undi protes ni bagi kepada mereka, berarti di sebelah sini dia kena cari 2 undi lagi untuk menang satu undi tu. Nak counter satu undi, dia kena cari 2 undi. Tapi sebenarnya 3 undi. Kalau dia nak menang satu ni, dia kena cari 3 undi tambahan. 3 lagi. Untuk dia lebih one up lah. Kan? Jadi itu susah. Jadi bagi saya lah, sebagai seorang ahli politik dan juga seorang yang terlibat dalam isu-isu masyarakat ni, masyarakat bukan Melayu saya dapati Perikatan Nasional ini pendapat peribadi saya ikhlas lah bagi pandangan saya bagi ikhlas. Bagi dari segi apa yang saya tengok, Perikatan Nasional tidak memahami psiki masyarakat bukan Melayu. Kalau mereka faham apa yang diingini oleh masyarakat bukan Melayu, mereka boleh dapat undi masyarakat India dan juga masyarakat Cina. Secara tinggilah. Tinggilah. Taklah teruk macam sebelum ni kan. Ya. Okay, macam baru-baru ni dalam newspaper, dalam TV semua heboh lah MIC nak meninggalkan BN. Pada pandangan you, adakah jika dia meninggalkan BN dan menyertai blok pembangkang ni, MIC boleh jadi seperti MIC dulu? Maksudnya menang lebih banyak kerusi. Sebenarnya saya katakan tadi kan, dia sebenarnya walaupun mereka yang plus point untuk MIC ini adalah satu saja. Grassroots. Mereka adalah suatu parti yang sudah develop sekian lama. Saya ingat dah lama, dah 60 tahun lebih. Parti yang ada cawangan di seluruh negara. Di seluruh negara dia ada, dia punya missionary ada. Tapi penyokong tak ada. Itu problem. Tapi kalau mereka join Perikatan Nasional, bukan artinya masyarakat India akan menyokong mereka. Tentu. Tapi kalau mereka join, campur dengan Hindraf, campur dengan MAP, campur dengan Profesor Ramaswamy punya parti Urimai, campur dengan parti-parti kecil yang lain, kalau kita semua bergabung, bersatu, undi India akan di satu pihak lah, solid bagi pihak Perikatan. Kalau itu berlaku, saya rasalah daripada pengiraan kasar saya saja, saya rasa sebanyak lebih kurang 40 kerusi tambahan boleh dimenangi oleh Perikatan Nasional dengan senang. Ada kemungkinan ke maksudnya payung besar Melayu seperti ditubuhkan itu akan ditubuhkan juga oleh masyarakat India? Payung besar. Terdapat usaha lah. Sekarang terdapat usaha yang sedang dilakukan. Hari itu Tan Sri Muhyiddin pun ada datang rumah saya waktu perayaan Deepavali hari itu. Jadi kita ada bincangkan subjek matter ni lah. Jadi saya cadangkan pada Tan Sri lah. Kata boleh Tan Sri memanggil semua. Kita tak ada masalah. Walaupun satu masa dulu kita bermusuhan dengan MIC, bagi saya tak ada isu lah. Sekarang tak ada isu lah. Sekarang tak ada isu lah. Masa tu zaman Samuelu tu lain lah. Masa tu lain. Sekarang saya rasa masyarakat India pun faham bahawa sekiranya kita bergabung dengan semua atas isu saja, macam payung besar Melayu, sama juga. Isu masyarakat India, sama ada MIC ambil ke, saya ambil ke, isunya sama. Dulu MIC tidak memperjuangkan, tapi mereka sanggup sekarang. Tapi masalahnya mereka tidak dipercayai. Tapi kalau mereka berserta dengan kita,
orang India tetap Bekerjasama, akan bekerjasama, akan juga menggunakan undi. jentera dia, Ya, akan boleh ke seluruh negara. boleh. Kita boleh menang banyak kerusi lah. Okey, soalan akhir. Semalam hari Isnin bersamaan dengan berapa bulan? 1 bulan Disember. Ya. Saudara Weather mengeluarkan kenyataan tentang perjanjian timbal balik antara Malaysia dan Amerika Syarikat yang mana kalau boleh saudara Weather jelaskan sikit mengapa saudara mengatakan perjanjian itu tidak berperlembagaan. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Perdana Menteri bersama dengan Trump, Presiden Amerika. Presiden Amerika. Perdana Menteri Malaysia tanda tangan dengan Presiden Amerika. Dan persoalan yang timbul sekarang, adakah dengan menandatangani perjanjian tersebut dan satu tanggapan salah diberikan kepada masyarakat Malaysia bahawa dalam masa 60 hari perjanjian ini akan dimeterai lah, dibuktamatkan. Tapi sebenarnya keperluan perlembagaan kita lain. Hari itu pada 4 hari bulan, Datuk Anwar sebagai Perdana Menteri dalam menjawab soalan tambahan kepada YB Taqiyuddin telah memberikan suatu gambaran yang salah, suatu jawapan yang sengaja mengelirukan ahli-ahli parlimen seolah-olah bahawa semua keperluan dan kehendak perlembagaan kita sudah pun dipenuhi. Itulah satu kenyataan tidak benar. Sebabnya, dalam perlembagaan persekutuan menyatakan hanya persekutuan saja boleh masuk apa-apa kontrak. Dalam perkara 69 perlembagaan menyatakan persekutuan boleh masuk apa-apa kontrak. Jadi apa takrif persekutuan? Persekutuan berarti Malaysia. Dan dalam bab 4 pula perlembagaan persekutuan dibahagikan 4 institusi yang dikatakan yang sebenarnya adalah persekutuan. Yang pertama ialah yang di-Pertuan Agong. Yang keduanya Majlis Raja-Raja. Yang ketiganya Badan Eksekutif yang diketuai oleh Perdana Menteri. Dan yang keempatnya adalah Parlimen. Ya. Jadi ini dengan jelas peruntukan perlembagaan jelas menyatakan bahawa keempat-empat institusi ini campur sekali baru boleh jadi persekutuan. Tapi sekarang apa yang dibuat oleh Datuk Anwar, dia tanda tangan sebagai Perdana Menteri bagi pihak eksekutif dan dia berpura-pura seolah-olah dialah persekutuan. Dia lebih tinggi daripada yang di-Pertuan Agong, lebih tinggi daripada Majlis Raja-Raja, lebih tinggi daripada Parlimen. Itu tak benar. Jadi itulah apa yang saya nyatakan dalam huraian saya semalam, bahawa Datuk Anwar telah mengelirukan ahli-ahli Parlimen dan beliau tidak berhak untuk menyempurnakan perjanjian AD ini bersama dengan Presiden Trump. Selagi kebenaran Majlis Raja-Raja diperolehi kerana perjanjian AD ini melibatkan isu negeri-negeri di Malaysia. Isu negeri-negeri terutamanya berkenaan dengan REE ini adalah hak kerajaan negeri masing-masing. Mesti mendapatkan dan juga melibatkan isu polisi negara kita dan juga melibatkan isu kedaulatan Raja-Raja Melayu. Jadi sebagai Perdana Menteri, beliau seharusnya setelah mendapat kebenaran kabinet, beliau seharusnya mendapatkan konsen daripada Majlis Raja-Raja untuk meneruskan. Lepas dapat pengesahan daripada Majlis Raja-Raja, beliau mesti bawa satu rang undang-undang di Parlimen, iaitu rang undang-undang bagi meluluskan perjanjian AD bersama yang ditandatangani untuk pada 26 Oktober lalu. Rang undang-undang ini mesti diluluskan oleh ahli-ahli Parlimen. Jadi Datuk Anwar menidakkan kuasa yang di-Pertuan Agong, menidakkan kuasa Majlis Raja-Raja, menidakkan kuasa Parlimen. 222 ahli Parlimen. Minus satu lah, minus dia seorang. Dia tak hormat 221 ahli Parlimen lah. Macam tu lah. Kayaknya perjanjian ni panjang lagi cerita dia. Panjang lagi. Tapi dia seolah-olah menyatakan semua sudah selesai, dia akan dimuktamadkan dan sebagainya lah. Memberikan gambaran sedemikian. Tapi nampak penentangan dia takkan habis ini sajalah. Ya, nampaknya. Ya, hari ini 2 Disember pun Tun Dr. Mahathir buat laporan polis. Betul. Nampak macam akan ramai lagi. Okey, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada saudara Waiter Murti kerana sudi bersama kita. Pada penonton dan pendengar The Tiger Show Podcast, kita minta like dan subscribe semua akaun media sosial kita. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, saudara.
Assalamualaikum.